Okay guys, hello, Assalamualaikum. So dalam video kali ni, okay, korang pun tahu petang tadi aku dekat channel aku bagi signal BTC, and signal BTC tu kita hit SL, okay. And account grow kita grow daripada $100 sampai ke $500, tak kesampaian untuk kita nak withdraw sampai ke 1,600 tu. And account tu pun MC dan aku pun dah selesai depo dan recovery baru 100 USD. Aku baru recover 100 USD daripada keseluruhan loss tu lah guys. Okay, loss dalam 500 USD punya account. So account 500 USD punya tu dah karam. So sekarang kita mula balik, kita comeback balik. So sekarang account balance aku ada dalam 200 USD. Sekejap aku tunjuk kat korang, MT5. Okay, ada nampak? Okay, so apa yang aku nampak sekarang dekat gold ni? Okay, gold daripada US session tadi sampai ke sekarang still pacak lagi. Okay, kita still pacak gold ni, still orang cakap bullish momentum masih strong lagi. Okay, kalau korang nampak dekat sini, kita tak nak borak daily, kita borak dekat H4. Okay, H4 kalau korang nampak. Allah, betul. Oh, ya Allah. Untuk okay, so kalau korang nampak dekat sini, adalah dia dah mula keluarkan bearish punya candle momentum lah. Okay, bearish punya candle momentum. Faham tak? Bearish punya candle momentum, but kalau korang tengok dekat H4 time frame, dekat H4 time frame ada satu bentuk fresh break. Aku akan marking, okay, supaya dapat dapat buat decision yang mana gua ni nak ke mana sebenarnya. Okay, sebab siang tadi gua ranging tau, so kita decide untuk masuk setup BTC, and then BTC kita salah direction pula. Okay, aku pergi sell waktu market tengah trend. Okay, silap aku sendiri juga. Okay, so tak apa, kita comeback balik. Ada confirmation boleh jalan kalau ada, tapi kalau tak ada pun boleh tembus juga. So kita just marking saja dulu. Okay, ni kita akan tukar kepada koordinat dia. Okay guys, koordinat dia kita akan tukar. So kita pergi setting, tukar koordinat dia 3. Okay, settle. Then koordinat sini pula aku akan setting lagi. Okay, settle. And then baru dia pemudahkan urusan kita untuk kita letak rectangle. So 4620. Just tulis je 4603. Settle. Okay, zone buy korang dah siap. Okay, ni zone pantau je. Okay, korang jangan ingat betul-betul ni zone buy. Okay, so asal dah tunjuk ni zone buy, untuk korang masuk zone buy tak ada. Ni zone pantau dulu. Buy ataupun tak buy itu berdasarkan confirmation korang. Kalau tak ada confirmation untuk korang nak buy, korang masuk sell. Kalau ada confirmation sell. Okay, so kalau korang nampak kat sini, structure H1 sudah break. Okay, structure H1 sudah break. Nampak tak? Very strong momentum ni memecahkan harga. Okay, so korang nampak dekat sini juga. Nampak tak kan? Nampak juga kan? Kalau dapat masuk, mesti kaya. Kalau kan. Okay guys, sabar guys. Guys, yang mana belum, aku tak nak, korang nak masuk rumah biru aku ke tak nak masuk, aku tak kisah. Yang mana belum subscribe channel aku ni, aku nak dapatkan subscriber yang banyak guys. Sebab aku nak, apa tu, kalau korang support aku dapat ni, play button YouTube tu aku nak. Guys, tolong sangat-sangat. Siapa yang belum subscribe, yang nak masuk rumah biru masuk, yang tak nak tak payah, tak nak paksa. 4650 sebab aku bukan IB, aku trader. Tapi dalam channel aku tu aku adalah bagi 4639. Sebab dalam channel aku tu aku ada jugalah bagi aku punya IB punya apa tu, IB punya orang cakap referral link punya IB tu. Tak sesaja je, manalah tahu korang daftar under aku kan. Tapi tak kisah pun. Kalau korang nak daftar, nak support aku, tak nak support aku, tak apa. Kalau support tak nak, tak apa. Sebab aku memang trading, aku trade untuk buat duit lah, bukan aku buat duit melalui commission IB tu semua.
So itulah, kalau yang mana belum subscribe aku punya channel, pergi subscribe. Kalau sebab aku pun ada kat YouTube channel ni, aku ada ajar-ajar macam-macam lagi, korang boleh banyak belajar. Okay, so dekat H1 sini, okay, kenapa aku marking sini? Sebab sini adalah base. Kalau kau nampak sini adalah base. Okay, base ini aku boleh gunakan sebagai zone sell, tetapi tak sesuai untuk kita nak masuk sekarang, dan tak sesuai kalau dia masuk zone untuk kita nak masuk sell. Dia sekurang-kurangnya ada confirmation ataupun momentum yang melawan arahnya, macam contoh macam ni, maksud aku melawan arahnya, so harga kat sini, so harga kena lawan balik, dia mungkin lawan kan, mungkin contoh sampai sini, contoh mungkin tak sampai, okay, ataupun mungkin contoh sampai sini je harga, jadi harga turun balik dari sini, ini memang sah, okay, ini memang sah, aku akan tekan sell berhabis FM. Memang aku FM pun, setiap kali aku tekan memang aku FM, sebab maksudnya account aku strike $200, so aku akan flip tu $400, tu aku punya target. Okay, nampak tak? Okay, itu targetnya, tapi kita tak tahulah jadi tak. Okay, kita just predict dulu itu akan terjadi. Okay, so kalau korang tengok dekat M pula, dekat M30, okay, nampak harga dia berada dekat support ni lagi, harga berada di support ni lagi. Kalau aku nak sell bodoh-bodoh sini, takut dia reverse naik atas, mungkin dia main sideways untuk sell, and dia turun balik, so tu takut dia reverse balik. Sebab BTC pun, yelah, aku boleh cakap teknik aku pakai ni 90% boleh jalan, dan 10% tu kesilapan sendiri lah, kesilapan technical. Memang trading tak ada 100% accurate. Okay, so kalau korang tengok M15 pun ada possibility kalau dia naik tu memang naik. Okay, ada possibility kalau dia nak naik, harga tu memang naik, tak ada masalah. Tapi inilah direction yang aku nampak. Kalau dia naik jadi, kalau dia terus junam, itu lain cerita. Kalau dia terus junam, tak ada rezeki untuk kita nak masuk sell kat area sini. Tetapi kalau dia pacak, and then dia junam balik, okay, contoh dia pacak and then dia junam, then dia main macam ni, aku akan sell. Okay, MC tak MC tu belakang kira, yang penting aku akan sell. Kita just sell. Okay, sell sampai ke mana San? Sell sampai kau rasa cukup lah. Macam aku SLTP 200 pip. Okay, kau ukur lah. Korang contoh sell sini, mungkin kan sell sini, korang ukur lah 200 pips. Okay, korang ukur sendiri. Takkan ukur tak tahu je 200 pip. Sampai sini dah 200 pip kan. Sampai sini dah 200 pip. Macam mana kau nak tahu 200 pip? Kau tak tahu ke? Mak, tu sangat kau ni. Korang nampak point ni 200 pip. Nampak? Negatif. Kau kena tengok negatif 20017 kat situ. Okay, negatif. Dalam kotak merah tu. Okay, negatif lah. Tu kira 200 pip lah. Okay, yang dua angka belakang tu korang kena buang. So korang akan dapat exact 200 pips. Nampak? So kalau nampak sekarang, wongko junam macam dia ada bacak ni. Tapi kita tahulah, takut dia junam balik. Okay, tapi tu je lah aku punya prediction. Kalau dia junam pula, kalau goal junam, mungkin kita boleh fokus buy. Tapi kalau ada confirmation, kalau tak ada, kita jangan masuk ataupun masuk sell, ataupun tak nak masuk pun tak apa, tapi better tak payah masuk. Okay, tu sahaja video kali ni. Okay, tu sajalah. Aku pun dah banyak bebel, aku nak tidur dah, ngantuk dah berapa kali menguap. Apa-apa pun, jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Kalau nak masuk rumah biru aku, link ada dekat YouTube description punya. And kalau korang nak belajar, dalam YouTube ada. Okay, bye bye.